Assalamualaikum. Hari ni Mira nak share, betul ke color rambut dekat rumah boleh rosakkan rambut? Sebenarnya sama je color rambut dekat rumah ataupun dekat salon, dua-dua boleh merosakkan rambut. Tetapi kalau buat dekat salon, mereka tahu teknik-teknik ataupun bancuhan untuk berwarna rambut. Sebab tu lepas color rambut kena ada penjagaan khas dia tau. Kalau dekat rumah kita buat sendiri, rambut akan jadi bertumpuk-tumpuk dan juga bancuhan color tu mungkin hampa menggunakan perosak yang tinggi yang boleh membuatkan rambut menjadi frizzy dan rosak. Macam dekat salon, kami menggunakan perosak yang bersesuaian mengikut jenis rambut hampa. Lepas tu kami akan suggestkan color-color yang sesuai dengan kulit muka hampa, dengan wajah hampa yang sesuai lah. Lepas tu kami akan pakaikan seperti hair treatment, pakaikan serum untuk rambut tu terus nampak sihat dan juga merawat rambut. Sebab tu kalau nak color rambut ataupun nak bleaching rambut, kami lagi syorkan buat dekat salon. Kalau bleaching tu lagilah jangan langsung buat kat rumah sebab rambut boleh jadi putus. Takut kan putus rambut? So, yang kat rumah tu nak try buat colour sendiri. Kalau boleh, bawa colour hampa tu ataupun pergi colour dekat salon tau. Jangan buat kat rumah tau. Okay, tu je dia. Bye-bye.